Kalau tengok petayar ni tahun 2021, kalau nak jalan jauh kita tidak sure ke mana lah. Tahu. Tayar belakang 2022, tayar depan 2021. Baru hak belakang pada depan. Dia biasa kau tahu kan jalan jauh. Kalau kita lah, kita buat 3 tahun tu limit maksimum lah tu. Tu boleh lagi lah tu. Tu boleh lagi. Hak depan. Kiri dan kanan. Kurus suku. 21 dulu ke? Ni lah tengok sini lah. Kalau tayar ni kelong kita kat juga lah. Boleh pakai. Cuma kita tak syukur lah. Boleh pakai nak pergi jalan jauh. Sebabnya bila tayar lama ni, dia tak gerik lah tayar lah. Bagi film kan lalu ke bukit tu. Kalau tengok fizikal tayar pun, kita lihat tak comel. Lah ni Tapi hak ni bukan pelak. Fitur ni cuma dah. Fitur tu ikon ke apa? Tak. Dia ni fitur untuk enjin. Fitur ni nak tapis habuk ataupun kotoran masuk ke total body. Bila total body cuma macam-macam boleh jadi lah. Enjin tidak stabil. Nah, yang kedua semput. Yang ketiga paut ni. Ni kita yang kakak dah. Ni tukar dengan lain dah apa. Kalau tidak tukar ini tu. Lepas ni. Lepas pada. Ni tanda deh. Kita tanda. Ni tu tanda siap-siap. Cuma ni lah kita ya. Kira lah. Jadi setakat nak jalan jauh. Setakat nak jalan jauh. Beres lah. Ni nak tukar tayar. Pasal dia nak jalan jauh. Dia nak main ikut bukit gerik gitu. Dua gitu. Depan sahaja. Ni cokek. Ni cekek. Lepas tu, bila naik tu, pusingnya lah. Sudah anda belajar? Sila komen. Dia buat lah. Asal kereta.